Boleh tak Ustaz ajar cara solat sunat taubat? Mudah je. Niat saja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu solatlah 2 rakaat. Dalam setiap rakaat tu selepas Al-Fatihah nak baca apa-apa surah pun tak apa. Nak baca surah panjang boleh, nak baca surah pendek boleh, tak ada masalah. Lepas tu bila dah habis solat tu berdoalah pada Allah. Doa tu bahasa Melayu pun tak apa. Pastikan dalam doa tu kita mengaku, kita mengakulah dosa-dosa yang kita buat. Lepas tu kita minta ampunlah pada Allah atas dosa yang kita buat dan berazam untuk tinggalkan dosa tersebut.